mesti tolong kita, Pak Mon. Ini malam kita ada derma malam muda-mudi. Kalau gitu bolehlah, tapi ada satu syarat. Apa syarat? Syaratnya begini. Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Ku ulur tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Tahu bintang menunggu, namun apalah daya aku. Ku hanya mampu meratap di dalam ratapan sayu. Bintang, kau jangan bersedih, bintang, kau jangan menangis. Tiada mampu ku kesana, walau telah direncanakan. Bintang, kau tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Hidupmu berteman bulan, bukan insan kekurangan. Bintang, jangan kau terus begini. Nanti malammu tiada berseri. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma lain suasana. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengetua dan juga barisan pentadbir. Tak lupa juga kepada rakan-rakan guru yang sentiasa memberi kerjasama, dan akhir sekali kepada pelajar-pelajar SMK Ismail Petra, semoga terus cemerlang. Saya doakan semoga nama SMK Ismail Petra terus gah. Saya memulakan tugas di SMK Ismail Petra pada tahun 2015 hingga kini, hampir 11 tahun 3 bulan. Tahun 2000 bermula 2025 dengan hadirnya seorang pengetua HM Rokiah alias Siki, serta barisan pentadbir, rakan-rakan guru, rakan-rakan AKP dan para pelajar yang sangat jitu kerjasama, perhatian, penuh kasih sayang dan komitmen yang tinggi. Semoga warga SMK Ismail Petra akan terus maju, meneruskan momentum kecemerlangan di persada pendidikan negeri Kelantan. Terus mendoakan kesihatan saya supaya saya dapat meneruskan dan berbakti seadanya yang mampu saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semik dalam kenangan.